saya ke? Janganlah macam tu. Malu saya. Kawan-kawan, seronok tak belajar tadi? Mesti seronok kan? Maklumlah, dapat belajar bersama, makan bersama, main pun bersama. Tapi, kenapa perlu bising semasa cikgu mengajar tadi? Ali nak bercakap, Umar nak bercakap, Siti pun nak bercakap juga. Ish, tak baik macam tu tau. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar kawan-kawan? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kawan-kawan berada dalam situasi tadi, apa yang kawan-kawan akan lakukan? Adakah kawan-kawan akan ikut serta atau kawan-kawan menasihati mereka? Saya selalu nampak kawan-kawan bersikap begitu di dalam kelas. Kasihan cikgu. Kasihan. Bunga melati, kembangnya lebat, pujaan hati teruna darah. Pesanan untukmu, duhai sahabat, ilmu dituntut, adab dipelihara. Kawan-kawan, apakah itu ilmu? Ilmu ialah segala pengetahuan tentang sesuatu yang datang dari Allah kepada manusia. Ilmu itu cahaya, ilmu penyuluh masa depan, ilmu juga penentu kejayaan. Kawan-kawan, pernah tak dengar kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Tak pernah dengar lagi? Saya cerita. Kawan-kawan, Nabi Musa sangat menghormati gurunya, iaitu Nabi Khidir. Pada suatu hari, Nabi Musa terlupa adab menuntut ilmu yang telah ditetapkan. Lalu, baginda dengan rendah diri meminta gurunya supaya tidak menghukumnya. Kepribadian unggul Nabi Musa terhadap gurunya itu harus diteladani. Hikmahnya di sini adalah murid hendaklah sentiasa menghormati guru yang membetulkan kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kawan-kawan, kenal tak adikku Mika Kufaizul? Mesti kenal kan? Adik Mika ni sangat cerdik dan pintar berbicara. Walaupun begitu, adik Mika sentiasa menjaga tutur kata dan sopan santun kepada insan sekeliling. Hormat ibu bapa, hormat guru-guru, apatah lagi rakan-rakannya. Macam inilah kita boleh jadikan contoh. Bila adab dipelihara, ilmu akan mudah meresap ke dalam jiwa. Demi meraih sebuah keberkatan, sopan santun jadi amalan. Usah kita berbicara tanpa perlu ketika guru memberi ilmu. Bersungguh, ikhlaskan hati, berdoa dan bertawakal agar beroleh ilmu bermanfaat. Apalah arti ilmu yang tinggi jika adab tidak menghiasi diri? Oleh itu kawan-kawan, kita hendaklah sentiasa menjaga adab ketika menuntut ilmu. Si pelajaran mudah difahami, ilmu bertambah dan diberkati, guru dihormati dan disayangi, diangkat darjat di sisi ilahi. Ya kawan-kawan, kalau kita sudah mempunyai ilmu, jangan lupa kita untuk beramal. Ibarat pepatah, berilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Ingat, adab dulu baru ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.